Guys, hari ini Negeri Sembilan bukan sekadar bergolak tetapi sedang menyaksikan satu gegaran politik yang mampu meruntuhkan sebuah kerajaan dan mungkin melahirkan satu blok kuasa yang baru. Pentadbiran yang diterajui oleh Aminuddin Harun kini berada di ambang kehilangan mandat. Ironinya, tekanan ini bukan datang daripada pihak lawan tetapi daripada sekutunya sendiri iaitu Barisan Nasional yang telah bertindak menarik balik sokongan secara terbuka dan tersusun. Pengesahan oleh Jalaluddin Alias bahawa kesemua 14 adun UMNO BN menarik sokongan bukan sekadar kenyataan politik biasa. Ini adalah deklarasi kehilangan kepercayaan secara total terhadap kepimpinan Menteri Besar. Dan apabila keputusan ini dibuat secara blok, ia membawa maksud yang lebih besar. Ini bukan soal individu, ini soal sistem dan keyakinan terhadap hala tuju pentadbiran Negeri Sembilan. Apa yang mencetuskan krisis ini jauh lebih mendalam daripada perebutan kuasa. Ia menyentuh asas negeri itu sendiri, institusi adat dan perlembagaan. Dalam konteks adat pepatih, isu yang melibatkan undang luak bukan perkara kecil yang boleh diselesaikan dengan kenyataan media semata-mata. Ia berkaitan dengan maruah, dengan struktur kuasa tradisional dan dengan keseimbangan antara politik moden dan warisan yang telah berakar sejak ratusan tahun dulu. Apabila krisis ini dilihat gagal diurus dengan cermat, maka yang terhakis bukan sekadar imej kerajaan tetapi legitimasi kepimpinan itu sendiri. Sekarang kita beralih kepada realiti paling keras dalam politik. Angka. Dewan Undangan Negeri mempunyai 36 kerusi. Pakatan Harapan memegang 17 kerusi. Barisan Nasional mempunyai 14 kerusi. Perikatan Nasional memiliki 5 kerusi. Sebelum ini gabungan PH dan BN telah membentuk majoriti besar dengan 31 kerusi. Tetapi hari ini segalanya berubah. PH hanya tinggal 17 kerusi, tak cukup untuk memerintah. Maka di sinilah naratif kuasa bertukar arah apabila PN menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan BN. Maka terbentuk satu blok baru yang memiliki 19 kerusi. Ini bukan sekadar cukup, ini adalah mungkin majoriti yang besar. Ini adalah tiket untuk membentuk kerajaan baru yang akan datang. Dalam politik, siapa yang pegang angka, maka dialah yang berkuasa. Namun dalam sistem raja perlembagaan, kuasa itu tidak mutlak. Segala-galanya kini bergantung kepada pekenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sama ada menerima pembentukan kerajaan baru berdasarkan majoriti yang dikemukakan atau pembubaran DUN dan memulangkan mandat semula kepada rakyat. Ini adalah persimpangan yang paling kritikal di antara peralihan kuasa secara langsung ataupun kembali semula kepada pilihan rakyat. Lebih besar daripada itu, apa yang berlaku di Negeri Sembilan hari ini bukan sekadar isu negeri, ia adalah isyarat kepada politik nasional. Kerjasama di antara BN dan PN yang sebelum ni dianggap mustahil kini sedang mengambil bentuk yang nyata. Jika model ini berjaya, ia berpotensi menjadi blueprint baru dalam mencorak masa depan politik Malaysia. Kesimpulannya, Lembah Jati ini hari ini bukan lagi medan yang tenang, ia menjadi pentas ujian untuk kestabilan politik negara kita. Kebijaksanaan kepimpinan dan kekuatan institusi negeri, ia bukan sekadar krisis baru, ia adalah titik perubahan yang akan menentu masa depan kerajaan Negeri Sembilan itu sendiri.